cantiknya Proton IMAZ 7. Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya dah lama nak tengok kereta ni sebenarnya, tapi tak kesembayan sebab tak sempat lagi service center. Tapi kat sini hari ni dekat Ion Mall ni dia orang tunjukkan kereta Proton IMAZ 7. Kita tengok apa yang best, yang menarik dengan Proton EV pertama dekat Malaysia. Okey. So kita tengok tu. Dari segi luaran dia, lampu dia mengancam, babe. Okey, lampu dia. So depan dia ada kamera kat sini saya nampak kamera. So depan ni mungkin motor dia kat depan ni lah. Okey. Nice lah. Dia punya design bagi saya cantik. Sebab saya suka kereta yang ke bulat-bulat ni. Tu saya daripada dulu saya suka. Door handle dia terkeluar lah. Macam GTR Kan GTR, Nissan GTR terkeluar. Dahsyat. Okey. Ni bahagian belakang. Lampu belakang dia mengingatkan saya pada Porsche. Bersambung. Macan ke yang Cayenne ni yang bersambung ni? Tapi dia cantiknya sebab dia satu part ni selari je, maknanya satu build up. Dia bukan bagi kuarter-kuarter tak. Ini satu lampu sekali. Okey, cantik. Alamak, tak ada exhaust. Yelah, sebab ni kan Proton elektrik. Okey, yang ni warna macam hijau. Kita tengok belakang, seat belakang. Okey, yang kena ingat, saya 182 cm. Okey, saya 182 cm. Saya memang susah gila lah kalau nak tengok kereta kan. So, alhamdulillah, ada space lagi. Saya duduk dalam keadaan comfort. Saya ada space lagi kat kepala. Okey, kaki saya, sebab ni mungkin seating orang sebelum ni. Seating kaki. Okey, seating kaki okey, nice. Ada button dekat sini, door handle. Ada speaker sini, pocket. Seat dia ada corak ni, cantik. Dan sebenarnya seat untuk belakang ni sangat selesa lah. Position dia tak tegak sangat, tak tunduk sangat. Just nice untuk kita travel jalan jauh lah. So ada blower aircon. And then okay, not bad. So kita tengok ke depan pula. Steering dia dua kaki baik. Dia dua kaki. Lemak. Okey, betul lah. Tadi dia seat ni, saya undurkan seat ni ke belakang sikit untuk position saya drive. Okey, sekejap saya. Okey, nice. Okey. Ada TV besar. TV besar kan? TV besar. 10 inch ke? Besar lagi ni. Tak tahu berapa inci. Saya tak tahu. Saya ada 3 kamera kat sini. Sisi. Kamera dia clear. Ni bagus. Alhamdulillah, kamera bagus. Tak boleh lah sebab dia ni kan. Ini kita punya speedometer kat sini. Speedometer, bateri. Sini ada tayar. Ada range bateri. Ni ada sensor. Kecil je. Speaker terapung, mengingatkan saya kepada Audi. Dia ada ni wireless charging. Ada glove. Bagi saya not bad. Seat dia best. Okay. Position seat dia saya suka. Seat dia saya suka lah. Saya suka seat dia. Daripada tadi saya duduk puji seat kan. Memang saya suka seat dia. Seat dia selesa sangat. Sebab badan saya besar. Saya selalu ada masalah. Bila badan saya besar, lepas tu seat selalunya tak selesa. Tapi alhamdulillah kereta ni selesa. Dan luar lutut saya tak kena bahagian dashboard. Memang saya suka. Controller macam masuk drive ni macam dekat signal ni kan, macam Mercedes Benz. Tu tak ada masalah lah sebab dia elektrik kan.
Aircon blower direct kat kita 2. Okey lah. Tapi tak tahu lah macam mana drive kan, sebab saya tak pernah drive kereta elektrik ni. Untuk sekarang ni, yang saya tengok secara orang kata spontan je ni, apa yang saya boleh katakan, saya suka dengan kereta kotak emas ni. Dan juga saya tengok harga tadi, sebagai saya harga dia reasonable untuk electric car. Cuma nanti kita nak tengok dari segi orang kata penggunaan dia lah, penggunaan dia. Sebab saya memang tak ada pengalaman langsung saya tentang kereta elektrik, so mungkin nanti next ni kalau saya boleh jumpa ke ada kawan-kawan dalam YouTube ni sudi ajak saya pergi test drive kereta ni kan, so boleh komen kat ruang komen saya lah. Okey, inilah sedikit cerita saya secara spontan sebab terjumpa kereta ni dekat shopping mall ni. So jangan lupa like, subscribe channel saya, tekan butang loceng dan juga komen. Adalah tak semestinya pasal kereta yang ada dalam tu, mungkin nak minta saya tengokkan kereta-kereta lain. Saya insyaAllah saya akan sentiasa membalas komen-komen anda. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.